akak unboxing mic baru. Tunjuk. Faham? Ni plastik dia. Tunjuk harga plastik. Ni budak yang dah buka dah. Ha. Buka perlahan buat SMR sikit. Tak juga daripada buka tu. Bukan tu. Buka macam ni. Ha. Pegang ni dalam ni. Okey. Buka slow. Atas sikit. Okey. Tunjuk dalam dia. Kat kamera. Tunjuk dalam kamera. Sini kan. Ha. Dan ni dalam dia. Lepas tu ni dia punya box. Box dia nanti tunjuk punya bateri berapa. Dalam dia ni. Ni amal mic dalam ni. Ni. Cantik tak? Okey, bisa satu dia tu. Okey, dua. Ada klip, dia magnet. Ya, klip magnet. Magnet yang mic tu, lepas tu klip kat baju. Oh, macam ni. Ni tak baju. So ni banyak ada. Dah. Berapa banyak kan? RM1. Tak tahu lah. Ni wayar untuk cas dia. Diam. Tak apa. Ni wayar untuk cas. Wayar untuk cas. Okey. Baru buka belakang duit tu banyak duit. Sekejap, sabar. Kita try. Kita try macam mana suara dia. Nah. Tadi kat kedai je gua tanya dekat masa yang komen tu punya tu. Tapi tak ada. Kalau tekan harga je, sila komen di bawah. Perfect tu dia buat. Dia letak terus. iPad adik tu pun dah letak dah tu. Ya, iPad. Kat sini ke? iPad. Letak? Tak dah letak kat sini. Dekat sini lah. Yang kan dah letak. Kat sini kan? Tadi kita cari casing ni tu. Tak ada. Okay, sabar kita cocok dulu Okay, kita dah connect dah. Okay, buka plastik jom. Kau cek dulu. Macam buka dia plastik dia. Macam buka plastik dia. Oh, dah dapat. Tarik ni lah. Tarik ni kot. Mama buat apa? Sekejap. Tak payah bukan bunyi je. Hai. Ni mana punya penipit. Tunjuk. Magnet kan. Hai, magnet kat mulut. Lupa. Hai. Kat mulut. Tak, jangan jauh-jauh sangat. Nah, penipit. Letak baju. Magnet kan duduk situ. Ni. Penipit. Oh, ni. Okay, dah. Sampai mana? Tak mulut kat baju adik kat baju. Kita buat. Sekejap ini kualiti. Hai. Kualiti. Tak payah angkat kat baju, biar je. Ni kualiti kita orang pakai mic ni. Macam ni, korang rasa okey tak? Okey tak berapa? Korang rasa berarti tak untuk 70 lebih? Cuba teka di komen di Tak payah bawah. Komen. Dan ini je video unboxing mic kita, okey? Dah tu je, bye. Tak dengar kuat pun. Nak kena buka video. Bukan kod yang tu. Yang tu kod mic dia penyanyi. Change the way we learn. Okay, so offering new tools. So you have to do this. Changing the way you learn. Okay, and offering new tools. That's okay. So this is the using of new tools, right? The first one was the use of interactive simulation, which has Harinya ni. Hari ni. Picit ni. Tak banyak anti-fire edit. Bayar makeup. Hari ni kan. Makeup pertama habis awal. Untuk summary sabar. Bingung aja macam tu. Dia suruh dia senyap ke? Okay, fine. Senyap. Duk okay. Ni Aku dah siap awal korang. Dia kita tunjuk bukti. Dah siap awal. Sekarang masa duk kita flex. Habis dah guys. Habis dah. Last. Ni dengan kek habis lagi. Macam ni. Nak flex. Nasihan dia. So dia bantu dah ni. Tengah rakam video. Anak tu cantik. Kenapa?
belakang. Sini, sini, sini. Sini, sini, flat kat sini. Bye guys, korang bye-bye sikit. Bye-bye sikit. That's crazy. Bye-bye, bye-bye, Anil, bye. That's crazy. Bye, bye-bye. You want